Guys, tengok fan cooler ni guys. Dia punya kuat tu. Kalau kau tengok solar tape ni boleh terbang guys. Nampak tak tu? Kuat kan? Memperkenalkan iaitu Jisoo Live Handheld Fan Pro 1S fan cooler. Seperti kau tengok, ni adalah fan cooler dan dia punya adalah highlight spec. And ini adalah nombor 1 world portable fan brand which is gila lah. Jisoo Live ni memang popular lah, semua kenalkan. Seperti kau tengok, adalah highlight feature dia. Battery dia besar mat, 5000 mAh. Siap ada AI chip dalam ni. Ada AI juga benda ni. Itulah tu. And seperti kau tengok adalah produk detail dia. Ada LED display, ada juga Type-C untuk kita charging semua, dan juga adjustable screen. Nanti aku tunjuk lah cara demo nak guna dan sebagainya. And untuk use scenario dia macam mana? Seperti kau tengok ni. Untuk budak-budak Istu suka ni. So jom kita unboxing and packaging dia. Oh my god, premium gila lah. Walaupun dia penyek sikit semua sebab salah Korea. Siapa lagi geng Korea suka balik-balik. Tapi memang packaging ni memang puas hati, premium gila. Buka je memang korang diperkenalkan ada punya cooler tu himself. And material yang digunakan dekat cooler fan ni memang padu gila. Memang solid. Nanti kita cerita lebih detail sebab aku nak tunjuk dulu S3 box dia. Dekat dalam ni apa yang kau dapat basically almost anything dia provide jugalah. One of them adalah USB-C to USB-A kabel yang ni untuk kita charging. And then lanyard, siap provide lanyard sekali, so memang sangat nice. Siap ada pouch bag babe. So best senang lah nak bawa fan cooler ni tanpa ada kerosakan damage lah dekat dia punya cooler tu himself. Seperti kau tengok user manual lah, of course lah, product tag mesti ada user manual. Aku akan baca lah, kat sini dia ajar lah cara nak guna dengan betul. So jomlah kita take a look about Jisoo Live Fan Pro 1S. Seperti kau tengok design ni memang macam aku cakap tadi, premium, solid, berat juga, rasa berat sebab dia bateri 5000 mAh dibekalkan, so memang nice lah. Bateri memang tahan lama gila. Seperti kau tengok yang ni warning lah, dia bagi tahu lah semua keselamatan. Yang kat belakang ni untuk kita charging lah, ada port Type-C, kita boleh charge lah. Kat sini pun ada LED display, so dia bagi tahu lah bateri ni kita berapa persen semua and sebagainya. Kalau nak on, just tekan je button switch kat belakang tu, and then kau boleh tekan button yang wheel tu, tekan nanti dia akan on. And seperti kau tengok 75 ni adalah bateri percentage dia. Lepas tu nanti baru dia keluar lah berapa speed yang ada dekat cooler ni sekarang. Seperti kau tengok bila aku gerakkan wheel tu ke atas, dia naik lah daripada 1 tadi ke 5, 60 semua kan. And kelajuan penuh yang kau boleh buat dekat fan ni adalah 100 lah, which is nampak tu bergegap kan. Muka aku pun terperanjat lah bila kena benda ni. So kalau sekali kau nak beli, link description, harga pertengah promo, cepat beli guys.